kedai tak lagi. Itu dia proses tambah telur lagi ya. Tengah menyuci telur katanya. Takut ada tai ayam, takut jadi telur pindah pun kena arah ayam. Kopi O kosong. Ready. Ya. Duduk. Hello my friend, how are you today? Talking about. Kawan ambil kukus. Kukus auto punya. Buat apa? Nak masak nasi nanti. Auto punya kukus. Kita sekarang dah pakai auto, kita dah tak pakai manual. Dah. Makan apa ada? Tak nak. Sekali lagi apa? Lihat tonggak. Ada muka tonggak. Bodoh nak mampus. Gila lah. Ya, tonggak pada muka tonggak. Budak tu pun nak kahwin aku yang tu. Yang tu minta. Yang mana? Ayang. Jangan boleh cakap dengan ayang. Yang tu hitam tu bah? Ayang tu hitam. Yang tu tak boleh. Bapak dia kuat minta kedara. Yang tu anaknya juku tu. Bapak dia kuat minta kedara. Kahwin aku mampu. Bapak dia kau peracun. Kata celaka ni. Awak nak ke mana tu? Bah, jangan cuek-cuek anak dara orang. Dia kata kita bersih rambut. Ya. Awak tu yang bersih rambut. Bah, itu bah dia kuat kutuk awak. Awak pergi je tu. Bah, awak pergi dekat dia bah. Lambat mampus. Nampak gigi ni putih. Bodoh nak mampus. Aku pun tak ingin. Pendek umur aku tak ingin kau. Ayam mati. Kain abang. Memang mati aku lah. Abang kalau ayam mati kan abang tanam dekat rumah. Abang bagi aku. Abang sini. Ni pendek. Orang pendek-pendek je lah. Dia malah. Abang, ayah tahu abang buat gitu kan. Kau sudah pergi datang. Bah, jom kita, let's go. Abang Mi, kenapa Abang Mi dah tak niaga lagi? Cuba beritahu. Duduk naik tu abang minta sampai tu video. Masuk ada kerja. Tidak, kawan ada kerja ni nak hantar ni kukus. Kenapa dah tak niaga lagi? Jangan ambil gambar. Dia, tak, pasal kawan yang viral kan, kawan mesti kena tahu apa sebab dan pengikut kawan pun kena tahu. Tamat tempoh abang Mi dah serah. Oh, dah serah pada dia lah. Oh, jadi dah, habis ada buka kedai lain ke apa? Tak ada. Kenapa kena buka kedai ke? Tak ada, ingat Abang Mi ada buka tempat lain. Kawan nak lepak tempat Abang Mi buka kedai. Macam-macam cerita jadi pendek kat semua dekat abang Mi. Tarik diri? Tarik diri lah. Itu kebaikan biarlah dia buat ni. Yelah. Okey, faham lah tu. Okey. Ada tempat ada abang Mi kita. Okey, baik. Lagi ganas. Lagi ganas ya nanti. Okey, mantap. Bah. Bah. Itu sepupu kawan. Sepupu. Ni kalau siapa nak buat baju pattern, baju pattern nah. Nampak ni. Ni kak, ni baju apa ni nama? Yang belah sini. Itu kurung moden. Kurung moden sebelah dia.
Merah. Pepperlem. Pepperlem. Ni. Pepperlem. Ni. Pepperlem. Ni pepperlem. Ini kimono. Ni? Ni apa? Kimono. Kimono. Kenapa nama dia kimono? Ini papaya. Ini. Mana? Ini papaya. Oh. Ni. Oh. Papaya. Banana tu. Banana. Celah. Kata kucing. Awet banyak gila kat aku ke tahu. Ya. Bah, jangan cuik. Ya, tak Tu cuik. sepupu kawan. Yang pusing kat sini. Abang. Dia malu, bah. Kenapa lah yang buat Bah, abang bah. macam tu? Tapi dia pandai je. Ni kak. Ya. Ni. Ni depan ni. Kurang modern. Kurang moden. Ha. Ayang ni gambar abang ni. Mana? Mana? Ayang saya tengok gambar abang aja kat sini. Anak saya yang bongsu. Anak. Bah, jom ah. Kita nak hantar ni. Nak hantar barang. Ha. Jom ah. Ya, ayang. Ayang, kata abang lah. Abang nak jalan dulu. Bye. Ah, bye. Dah. Tak. Apa bah? Kau orang ni lagi seminggu nak buat kerja kahwin, kau dah buat kerja. Biasa. Itulah keharmonian keluarga kita orang tau. Kau ni yang kepala otak kau. Bukan macam mu anak buang, nampak? Ndak tenang ke kamu sayang. Kamu sayang tenang ke Tanjung. Anak buah. Ini tak ada. Ini hari lah start. Ini Ustaz. Tengok sampai ke majlis. Sampai tu ke majlis. Besok ada lagi. Ada. Buat apa pula besok? Macam-macam. Macam-macam. Oh. Bah. Besok kita ke sana bah, Desaru. Desaru. Besok pakai semat, pakai kelak, Levi's, baju jeep. Polong, baju polong. Ada lah, memang ada kerja sikit. Desaru besok. Besok pakai semat habis lah. Paling semat lah. Ini auto punya, bagus lah. Tapi harga mak ai. Tapi kalau boleh ni, kalau memang selalu buat tukang masak, memang aku beli. Tapi pasal aku bahagian pertukangan, kau bahagian tukang masak, kena beli satu. Dia semua auto ni. Dia ada dulang dia. Ada dulang dia kat dalam. Ada kat dalam kereta. Ini air dia auto terus sana. Masuk. Nanti kita masuk air, pasang gas, try bau sop duduk dalam ni. Ukur kan dia. 10 dulang. 10 dulang 20 kilo. Oh, sekali masak 20 kilo lah. Sekali masak 20 kilo. Ada dulang dalam? Ada kat dalam. Ya, banyak dulang. Tengok ah. Dulang. Oh. Ya, takkan dulang plastik. Dia sejam. Agaknya. Memang kelas. Dia sampai ke atas lah tu Sampai kat atas ni. Ni ada satu lagi ni. 10. $10 Ni apa ni bah kata dia? Ni Cina. Yalah apa dia cakap? Masak cepat. Ni lebih kurang kukuh juga sama. Yalah. Dia ada air. Sama. Yalah, cuma dia auto aja. Cuma yang ni senang sikit. Senang. Kukuh lambat. Kita nak naik, turun dia punya tu leceh kan. Ya. Semut macam iblis. Apa bah? Lambat macam iblis semut. Semut. Ai bukan giging semut saja. Dia ambil gini je bah, buat tak tahu je. Gini. Bodong kan yang aku ambil ni, itulah kau makan. Sedap bah. Ni gula batu. Sedap. Gula Melaka tak ada, rambutan gula Melaka. Tak dapat nak gigit rambutan. Dia cikar sikit, dia gula batu. Sian ni alah awak ya. Dia jangan lengah ni. Petik aja terus ngap, buka selalu. Ni daun ni buat apa ni? Ngah. Ya, Proses buat apa ni? telur pindang. Telur pinang ni daun apa ni? Ini daun berkuat, daun langkuas. Lagi daun apa lagi letak? Daun senuduk, daun manggis, lagi apa tadi ni? Daun serai. Daun serai. Nanti dulu orang ni tengah nak belajar. Daun jering. Daun jering. Daun jering. Kalau ada kulit jering, bagus. Kulit jering, kulit manggis. Ya, tak ada. Barang tak ada. Anak nak pergi beli jering, tak ada.
Oh. Dan tak ada kalau tak belacak. Aku haram tak tahu tu. Kulit bawang, daun manggis. Kulit bawang. Kulit bawang. Kering, kering. Ada kering. Lalang. Makan ketumbak jintan dah siap dah. Tak ada dah. Tak ada, kedai tak ada. Dek, ni kupas kulit bausuk sikit. Dia auto. Pewarna asli. Ha. Boleh jadi kentong. Alah. Buat kerja macam ni, aku kejar mata boleh buat kerja. Bayanglah kalau ramai-ramai macam ni buat kerja. Banyak yang cakap pada yang buat kerja. Ngongeng. Bila nak Ini sekarang ni kita proses nak buat telur pindang ya. Ha, inilah prosesnya. Kita nantikan sehingga selesai. Ini daun lalang pula ya. Dia kalau dapat daun gengan, kalau ada. Ha, kalau ada daun gengan boleh. Lepas tu suruh Saleh makan. Biar dia gatal tekak. Itulah prosesnya. Pelbagai jenis daun. Awak jadi tukang masak juga? Awak? Tak? Luar biji dia? 900. Kalau tak muat dah, kalau buat dulu. Sekarang kita dah mula nyusun telur. Ha, tolong bang, susun. Jangan sampai pecah. Pecah, betul. Abang, tolong lah. Ni awak siapa nama? Ama. Ada nampak penuh je jangan masuk lagi. Tak tahu dulu. Okey, ni dia punya bahan-bahan rempah-rempah dia. Kita dah letak. Tak balik daun laut kita. Ini lapisan kedua. Tambah lagi dengan daun-daunan. Daun tu, tapi daun tak boleh. Tinggal pasir dulu. Itu dia proses tambah telur lagi ya. Tengah menyuci telur katanya. Takut ada tai ayam, takut jadi telur pindang pun kena arah ayam. Okey, ni bahagian peramat dia, penutup. Rempah last sekali lagi. Daripada bawah sampai atas beginilah lapisan-lapisan dia. Rempah rahsia, ini resepi turun-temurun katanya. Warisan. nak buka air ke? Gementak. Okey, sekarang kita nak masuk air. Okey, inilah pengakhirannya. Api sudah dihidupkan. Mula ni besar dulu sekejap, lepas tu kan nanti kita kecilkan lagi. Hari ni hari Tuesday, hari Selasa, hari Jumaat nanti kita angkat telur kita, insyaAllah. Mudah-mudahan dia sedap katanya. Okey, sampai berjumpa lagi di video akan datang. Mantap.